Orang ramai di negeri Perak diingatkan supaya tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka berikutan peningkatan insiden kebakaran yang mencecah sebanyak 700 kes dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Perak, Sandria Eng, menyatakan bahawa keadaan cuaca kering dan panas melampau kini menjadi faktor utama yang menyebabkan kebakaran merebak dengan lebih pantas. Menurut beliau, pihak berkuasa tempatan kini sedang memantau rapi kawasan risiko tinggi bagi memastikan tiada pihak yang mengambil mudah terhadap larangan pembakaran terbuka sepanjang musim panas ini. Sekitar 700 kes kebakaran terbuka telah direkodkan di seluruh negeri Perak sepanjang tempoh Januari sehingga Mac tahun 2026 ini. Statistik itu menunjukkan satu peningkatan yang sangat membimbangkan susulan fasa cuaca panas dan kering yang sedang melanda negara saat ini. Statistik bagi tempoh bulan Januari hingga bulan Mac 2026 menunjukkan kebakaran terbuka yang melibatkan beluka dan lalang mencatat jumlah yang tertinggi secara konsisten bagi 3 bulan berturut-turut dengan sejumlah 300 kes dalam tempoh masa 3 bulan pertama tahun ini. Dan ini diikuti oleh kebakaran sampah sebanyak 157 kes, kebakaran hutan sebanyak 53 kes dan juga kebakaran kebun atau lalang sebanyak 47 kes. Jadi ini menampakkan risiko yang akan ditingkatkan apabila cuaca menjadi panas dan kering. Sandria Eng berkata demikian kepada media selepas menghadiri program satelit kempen kesedaran keselamatan awam yang berlangsung di Ipoh petang tadi. Tambahnya, kebakaran terbuka yang melibatkan kawasan belukar dan lalang mencatatkan jumlah tertinggi secara konsisten pada setiap bulan dalam tempoh 3 bulan tersebut. Perbuatan itu merupakan satu kesalahan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Seksyen 29A yang memperuntukkan kompaun sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan. Pesalah juga boleh berhadapan dengan denda sehingga RM500,000 atau hukuman penjara sehingga 5 tahun sekiranya disabitkan kesalahan di mahkamah. Antara langkah mudah yang disarankan termasuklah memastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar dan tidak membuang puntung rokok merata-rata. Orang ramai juga diminta untuk segera melaporkan sebarang kejadian kebakaran kepada pihak berkuasa bagi mengelakkan ia menjadi lebih parah dan mengancam nyawa. Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum ini memaklumkan beberapa kawasan termasuk Hulu Perak serta Kinta dan Kuala Kangsar merekodkan suhu maksimum sehingga 37 darjah Celsius. Keprihatinan masyarakat dalam mematuhi arahan ini sangat penting bagi memastikan kualiti udara dan keselamatan awam di negeri Perak terus terpelihara sepanjang musim panas.